Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya ingin sampaikan yang diturunkan kepada saya malaikat Jibril, dan juga saya dah mati satu-satunya ayat saya sendiri juga kan. Ini aja lah. Lepas itu saya nak bagi tahu dengan korang, yang disampaikan kepada saya malaikat Jibril itu kata dengan korang, punya kahwin tidak sah. Ya Allah tidak memberi sah. Ini contoh, sekarang saya kata contoh. Ini contoh korang angkat korang angkat. Sungguhnya contoh sekarang korang nak kahwin kan, mama korang hidup lagi. Mama korang hidup lagi. Contoh korang dengar. Mama korang jauh. Contoh dekat London. Lepas tu korang dekat sini, kat Malaysia. Mama korang tak boleh datang. Tiba-tiba korang kata satu mantra, kata amalan Nabi Muhammad. Kata kan, ini amalan yang kita pakai. Mama aku yang kat London seperti ada dekat sini. Mama kau yang kat sana, bila masa pula kau ada dekat sana. Itulah contohnya korang nampak. Ya Allah yang ada begitu jauh. Korang memiknai dia. Setelah kau mikna dia berkisah kan, lepas tu kau mikna Tuhan tidak jodoh yang tepat. Tu korang talak 3 kan. Korang bayangkan, ini semua nafsu korang yang luar biasa. Di mana kan, jika hanya kata sabar itu separuh daripada iman, tidak cukup untuk kebenaran hamba jika tidak laksanakan kesabaran itu, iaitu Tuhanlah satu-satunya boleh beri kepasangan buat selama-lamanya. Sungguhnya kan, korang mikna, mulut tu ada punya pasal. Jangan mikna segala-gala. Saya ni kan dah mati, hidup balik. Saya tak ada ketenangan. Korang tahu, tak ada ketenangan. Lagi-lagi kat dunia ni, kakak-kakak ni tak tahu. Banyak kesesat. Saya kesian benar dengan korang. Sungguhnya. Lagipun kan, kalau saya tak ada benda ni, saya memang tak sampaikan. Saya tak pernah sedap. Seperti korang yang tak sedap. Saya lagi tak nak pergi sekolah. Saya bagi tahu ni semua untuk korang faham je berapa sakitnya realiti ni. Berapa orang ni manipulasi pakai nama Nabi Muhammad. Mengata bukan-bukan. Korang kalau nak tahu, Jesus kan dah mati. Lepas tu dia turun balik. Dia cakap macam gini, sembahlah salib aku. Aku ni Tuhan. Apakah atau mereka punya ulama yang mendirikan salib itu adalah sebagai satu contoh untuk menyembahan. Seperti itulah ulama-ulama yang mendirikan kekarut-karutan di agama Islam. Saya ni kan diperintah oleh malaikat Jibril yang berumur 4 trilion, yang lebih tua daripada Nabi Adam AS yang berumur trilion. Korang bayangkan debu-debu yang berumur 60 tahun ni semua kan. Mereka kata dengan saya, jika saya dapat peluang awak, saya akan berjuang habis-habis. Saya at least boleh buat video je. Jika korang nak dengar kan. Kalau korang tak nak dengar, korang ingat kahwin kan. Jika korang tidak percaya ya Allah itu wujud, tidak salah. Jika korang percaya ya Allah itu wujud, itu sesungguhnya kafir korang jadi. Jika korang percaya